Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini Agenda Awani bersama saya Nazri Kaha. Malam ini kita akan berbicara berkaitan dengan Sonjaya Syarikat Malaysia ataupun SSM yang memainkan peranan penting dalam memperkukuh ekosistem perniagaan yang cekap, telus dan juga berdaya saing. Dan kita akan berbicara bagaimana sepanjang 2026 ini pelbagai inisiatif yang sudah pun dirangka oleh SSM untuk memastikan ada kelestarian dalam memastikan ekosistem perniagaan yang cekap dan juga memberi ruang kepada PMKS kita dan juga melihat bagaimana kelangsungan syarikat-syarikat di Malaysia. Jadi saya amat bertuah pada malam ini yang berbahagia Datuk Nur Azimah Abdul Aziz, Ketua Pegawai Eksekutif Sonjaya Syarikat Malaysia. Apa khabar Datuk? Baik, Alhamdulillah. Selamat Raya. Selamat Raya. Walaupun dah habis. Tak apa, kita menuju habis Syawal. Idul Adha. Ya. Datuk, mungkin dalam kita ingin melihat dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu dan pastinya saya mengambil kira semua perkembangan geopolitik dan sebagainya. Jadi mungkin apakah matlamat utama dalam merangka inisiatif strategik SSM untuk tahun 2026? Terima kasih. Pada tahun 2026 ini, ya, SSM merangka fokus kami adalah ke arah dua aspek, iaitu pertamanya adalah bagi membantu komuniti korporat mematuhi perundangan bagi mencapai tadbir urus, dan ini akan membantu mereka mengurangkan kos pematuhan. Jadi yang pertama tadi adalah membantu komuniti korporat mematuhi perundangan di samping mengurangkan kos pematuhan, dan yang keduanya adalah memperluas peluang keusahawanan, khususnya bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. So itu dua fokus kami. Bilakah SSM mula memperkenalkan inisiatif strategik ni, Datuk? Semestinya permulaan kami mula inisiatif strategik ini pada mula awal penubuhan SSM, iaitu pada 16 April 2002 itu. Pada tahun 2002 kami mulakan operasi. Sejak pada itu kami telah pun memulakan inisiatif strategik bagi membantu komuniti korporat mewujudkan persekitaran perniagaan yang kondusif bagi negara kita. Kami bermula dengan pelan-pelan strategik SSM, bermula dengan pelan strategik 1 SSM pada tahun 2003, dan sehingga kini kami sedang menggerakkan pelan strategik keempat SSM, bermula tahun 2026 tahun ini hinggalah 2030, yang menyentuh semua fungsi utama SSM dari aspek kawaselia, penguatkuasaan perundangan yang kami tadbir, selain daripada itu pendigitalan perkhidmatan kami kepada awam, penyaluran maklumat kepada komuniti korporat di negara kita, dan terutamanya mempromosikan tadbir urus terbaik di kalangan peniaga di negara kita. Dan kalau ditanya bila, walaupun sejak penubuhan SSM itu kami memulakan pelbagai strategik, pelan-pelan strategik itu bagi tahun 2026 ini, selain daripada program di bawah pelan-pelan strategik SSM yang saya sebutkan tadi, baru-baru ini pada 16 April 2026 itulah tarikh penubuhan ulang tahun SSM yang ke-24 tahun ini. Menteri KPDN Datuk Amizan Muhammad Ali telah pun mengumumkan 4 inisiatif SSM yang berfokus untuk menyokong PMKS dan juga bagi meningkatkan pematuhan di kalangan komuniti korporat kita. Maksudnya kalau Datuk boleh jelaskan lebih lanjut berkaitan dengan inisiatif SSM bagi tahun 2026, macam-macam ni, antaranya klinik pematuhan dan kempen pemulihan serah simpanan dokumen, ada lagi berkaitan dengan tempoh yang tertentu bagi memulihkan ataupun memberikan ruang kepada syarikat-syarikat dan sebagainya, dan begitu juga untuk OKU. Mungkin Datuk nak menjelaskan secara ringkas tentang hal itu. Okey, saya sebutkan tadi ada 4 inisiatif yang kami fokuskan tahun ini. Yang pertamanya tadi adalah klinik pematuhan, dan kempen pemulihan serah simpan dokumen statutory SSM. Yang ini adalah bagi
membantu ya syarikat yang mengalami kesukaran mematuhi perundangan yang kami tadbir, terutamanya mematuhi serah simpan dokumen utama ya. Di SSM ini banyak dokumen yang perlu diserah simpan. Tetapi 3 dokumen utama tu yang kami beri fokus, iaitu pertamanya adalah penyata tahunan ya. Penyata tahunan inilah dokumen yang perlu diserah simpan ke SSM secara tahunan ya. Dan pada ketika ini mungkin saya boleh kongsikan kadar pematuhan itu. Kita telah mencapai agak baik 95% ya daripada syarikat-syarikat aktif ya. Dan untuk makluman, di negara kita, di data SSM yang kami simpan, daripada 1.63 juta syarikat yang berdaftar di SSM, ini adalah running number ya, jumlah syarikat yang berdaftar. Syarikat aktif adalah sebanyak 713,000 dan syarikat aktif itulah yang mempunyai tanggungjawab ya, menyerah simpan maklumat penyata tahunan tadi. Betul. Dan 95% telah patuh. Jadi kami sangat mengharapkan 5% ini lagi 5% ni. Ya, agar mereka mematuhi supaya data di SSM ini adalah data yang tepat dan terkini ya, untuk dirujuk oleh komuniti korporat, domestik dan antarabangsa, dan juga bagi agensi-agensi kerajaan yang membuat keputusan-keputusan dasar berdasarkan maklumat di SSM ini ya. Jadi 5% itunya masih gagal serah simpan penyata tahunan di SSM ya. Selain tadi dokumen penyata tahunan, ada 2 lagi dokumen yang kami masukkan dalam program klinik pematuhan itu. Yang dokumen keduanya adalah penyata keuangan ya. Yang ini kita mencatatkan rekod pematuhan sebanyak 87%. Ya, Nazri. Tinggi. Jadi ada lagi 13% di kalangan syarikat aktif yang tidak lagi menyerah simpan. Dan ini kami memandang serius ya, kerana maklumat keuangan adalah maklumat yang penting yang dirujuk oleh dalam transaksi-transaksi perniagaan. Jadi 13% ini kami harap dapat menyertai bengkel klinik ya, klinik pematuhan SSM, dan seterusnya maklumat pemunya beneficial ya. Ini adalah beneficial ownership information yang perlu juga diserah simpan di SSM, dan angka pematuhannya adalah 92% ya. Jadi kita ada lagi 8% syarikat yang masih belum menyerah simpan ke SSM maklumat pemunya beneficial. Dan itulah fokus kami bagi klinik pematuhan bagi 3 dokumen ini diserah simpan. Dan pendekatan klinik kami ini adalah kami berharap ya syarikat menyahut ya jemputan kami ya kepada, dan ini adalah julung-julung kali diadakan oleh SSM ya. Oh, pertama kali. Ya, pertama kali kita buatkan klinik sampai ya. ke tahap tu nak tolong masyarakat ni. Ya, membantu mereka mematuhi ya, memberikan penerangan ya, dan meningkatkan kefahaman ya terhadap tanggungjawab mereka untuk menyediakan dokumen-dokumen yang penting. Dan kempen ini bermula pada 16 April tahun ini, tarikh ulang tahun SSM itu, dan ia berjalan sehinggalah 30 September tahun ini 2026 ya. Sedang berjalan ni. Sedang berjalan ya. Kita akan memberi peluang syarikat untuk memulihkan kadar pematuhan mereka. Kami memberi tempoh 3 bulan ya bagi serah simpan penyata tahunan ya. Kemudian tempoh 6 bulan diberi, maksudnya lebih panjang, 6 bulan diberi bagi membantu syarikat menyerah simpan penyata keuangan. Yes, saya kami faham penyata keuangan itu memerlukan masa lebih yang lebih lagi untuk mereka mematuhi. Dan akhir sekali bagi maklumat beneficial ownership tadi, pemunya beneficial yang tidak aktif. Ya, yang tidak aktif itu adalah juga 3 bulan ya. Dan akhir sekali kami memberikan tempoh 3 bulan bagi pemotongan nama ya, bagi mereka jika katakan mereka tidak mahu meneruskan dengan perniagaan ataupun operasi perniagaan itu, mereka boleh memohon untuk pembatalan nama syarikat ya. Oleh sebab itu kami memberikan ruang untuk mereka memberikan fokus sama ada mereka ingin meneruskan dengan operasi perniagaan
dengan memberikan masa-masa untuk mereka patuh ataupun mereka membuat keputusan untuk tidak lagi menjalankan perniagaan, maka kami membantu untuk mereka memotong nama syarikat itu. Jadi kegagalan ataupun kesalahan itu tidak berterusan. Jadi dan selain daripada menyertai kempen ini, manfaat lain adalah kami memberikan pengecualian pendakwaan. Disebabkan ini adalah kes-kes di mana syarikat telah melakukan kesalahan apabila mereka gagal menyerah simpan dokumen itu. Kami kira kesalahan untuk menyerahkan dokumen 3 penting tu. Ya. Jadi apabila masuk bengkel ni yang tempoh yang sedang berlangsung ini, mereka dapat pengecualian pendakwaan dalam tempoh itu, ya. Kemudian kami berikan juga pengurangan compound, ya. Ada compound sekali. Sebab kami kenakan penalti ataupun compound apabila mereka gagal serah simpan itu, dan compound itu jika tidak dibayar, tindakan seterusnya adalah sebenarnya ke mahkamah. Banyaklah tindakan seterusnya kan. Pendakwaan. Ya. Dan jadi itulah kita berikan juga pengecualian tindakan pendakwaan dalam tempoh yang kita nyatakan tadi. Jadi itulah berkenaan dengan klinik pematuhan SSM. Ya. Dan inisiatif kedua ni, Datuk, berkaitan dengan skim 1 OKU 1 perniagaan S1O1P. Ini apa pula? Ini adalah untuk menggalakkan golongan OKU, ya, menyertai bidang perniagaan, keusahawanan, ya, agar mereka dapat manfaat, ya, bagi livelihood, ya, cara mereka berniaga melalui perniagaan, ya. Dan kita memberikan pendaftaran percuma, ya, kepada golongan OKU, bukan hanya pendaftaran pertama kali, ya, tetapi juga pembaharuan pendaftaran setiap tahun, ya, diberikan secara percuma bagi golongan OKU yang menjalankan perniagaan, ya. Dan mereka boleh memanfaatkan, ya, inisiatif ini, pengecualian fee jika mereka menggunakan nama trade. Pengecualian fee itu adalah sebanyak RM60 setahun, ya, kalau pembaharuan, dan sama juga pendaftaran pertama kali adalah RM60 juga, ya, bersama dengan cetakan maklumat, ya, RM10 juga diberi, ya. Dan jika mereka menggunakan pendaftaran gunakan nama sendiri, ya, hanyalah RM30, ya, dan itu juga diberikan pengecualian bagi pendaftaran kali pertama dan juga tahun-tahun seterusnya bagi pembaharuan perniagaan. Jadi itu adalah skim pendaftaran percuma bagi OKU. Yang berkaitan dengan inisiatif ketiga dan keempat untuk 2026. Saya dengar ada skim pendaftaran perniagaan percuma. Mungkin Datuk nak jelaskan tentang itu. SPP. Ya. Okey. Skim pendaftaran perniagaan percuma yang kita perkenalkan sebenarnya telah perkenalkan sejak tahun 2020, ya. Selepas COVID-19 hari itu, COVID-19, ya. Dan bagi skim pendaftaran perniagaan percuma ini, ia adalah inisiatif memberikan golongan B40, ya, untuk mendapatkan pendaftaran percuma, dan juga pelajar di pun dapat institusi pengajian tinggi yang masih awam, belajar, ya, awam dan swasta, ya, dan juga pusat kemahiran, ya, college, institut kemahiran politeknik, tak semestinya universiti, ya. Betul. Politeknik, ya, college kemahiran juga diberikan pendaftaran percuma itu. Ini adalah pendaftaran perniagaan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan tahun 1956 di SSM yang kita tadbirkan. Dan kami juga pada tahun 2026 ni, selain pada pendaftaran kali pertama, ya, kami juga memberikan pembaharuan, ya, pendaftaran pada tahun berikutnya juga secara percuma. Ya. 2 tahun lah tu. 2 tahun. Betul, ya. So ini keseluruhan pengecualian fee yang diberikan sebanyak RM120 lah bagi yang menggunakan nama trade, ya. Dan itu adalah inisiatif bagi ketiga. Bagi inisiatif seterusnya, skim pendaftaran perniagaan percuma warga emas. Ini satu lagi kategori untuk warga negara yang sudah pun memasuki warga emas. Mungkin Datuk nak jelaskan sedikit. Ya.
inilah kategori pendaftaran percuma yang terbaru yang kami perkenalkan tahun ini. Ia adalah bagi bakal usahawan warga emas lah ya. Dan skim ini diwujudkan bagi membuka peluang. Ini baru pertama kali. Tahun 26 ni kali pertama kami perkenalkan, dan ia adalah bagi menggalakkan ya warga emas aktif ya menyumbang dalam ekonomi negara melalui keusahawanan ya. Ia juga menyokong ya usaha negara kita ke arah aging nation. Kami difahamkan melalui data data yang kita dapati daripada Jabatan Perangkaan Malaysia menyatakan bahawa peratusan penduduk negara kita ini yang berumur 60 tahun ke atas akan meningkat kepada 8% ya pada tahun 2025 dan dijangka melebihi 15% pada menjelang 2030 ya. Jadi dengan angka yang besar meningkat ni, itu ya 15% jadi kami memberikan peluang ini bagi warga emas untuk menikmati manfaat pendaftaran percuma ya bagi yang berminat untuk menjalankan perniagaan ya. Dan ini sama juga RM60 ya bagi pendaftaran itu diberikan secara percuma, selain daripada kita memberikan cetakan maklumat ya. Sebanyak RM10 juga diberikan percuma bagi golongan warga emas ya. Dari semua inisiatif-inisiatif sepanjang 2026 ni Datuk, nampaknya banyak manfaat kepada warga-warga yang ditentukan tadi itu. Jadi bagaimana SSM melihat ia sekurang-kurangnya ialah dapat memberi impak, dapat memberi sedikit kelegaan kepada komuniti perniagaan khususnya PMKS dan juga golongan sasaran untuk inisiatif keempat dan ketiga tadi, iaitu orang muda, OKU dan juga warga emas. Bagaimana Datuk melihat dia akan memberi sedikit impak atau memberikan impak yang besar kepada mereka dalam menguruskan perniagaan mereka? Ya, jadi itulah usaha kita bagi memastikan mereka boleh beroperasi, memberikan sokongan pengecualian pendaftaran itu. Kami lihat akan memberikan kelegaan bagi golongan-golongan yang perlu dibantu ya untuk memulakan perniagaan mereka ya. Dan dengan manfaat pengecualian pendaftaran ini, kami memberikan pendedahan lah sebenarnya kepada mereka untuk mematuhi perundangan. Maksudnya apabila mereka berniaga ya, perundangan itu ada. Ini yang paling asas sekali itu. Yang basic sekali ya. Jadi kami berikan secara percuma supaya mereka memahami kehendak perundangan itu, sebabnya maklumat itu sangat penting ya. Apabila mereka menjalankan perniagaan, usahawan-usahawan ini perlu mendaftarkan maklumat perniagaan mereka ya, bersama dengan SSM di bawah akta yang kami tadbir, supaya maklumat itu boleh diakses ya oleh pengguna ya, oleh pihak-pihak yang bertransaksi dengan mereka untuk memastikan bahawa mereka bertransaksi dengan entiti yang sah di sisi undang-undang ya. Maksudnya kalaulah barang-barang ataupun perkhidmatan yang diberi ya oleh entiti-entiti perniagaan tadi adalah ada pecah kontrak ya. Dan ianya boleh dibuat tuntutan ya. Jadi banyak manfaat dan pengguna akan mendapat memberikan kepercayaan ya kepada pengguna ya, untuk memastikan mereka sebenarnya bertransaksi dengan entiti yang sah di sisi undang-undang ya, dan hak masing-masing akan terjaga ya apabila entiti perniagaan ini adalah entiti yang berdaftar ya. Jadi kami akan terus memantau ya mempromosikan ya inisiatif-inisiatif yang kami jalankan ini agar akhirnya pematuhannya yang kami sasarkan itu tercapai ya. Adakah Datuk dari tarikh yang diletakkan 16 April hingga 30 September itu, kalau tak capai juga 100%, adakah ditambah lagi sampai hujung tahun dan sebagainya? Kami akan menganalisa lah. Kami akan membuat assessment ya. Dan kami rasa usaha ini perlulah sesuatu yang memberi impak ya kepada
peniaga agar mereka dapat memahami dan ingin menyertai program yang kami tawarkan ini. Dan mungkin kami boleh kongsikan juga data lah. Sebab di SSM ini banyak data, bagi pendaftaran percuma yang kita sebutkan tadi yang bermula pada tahun 2020 sehingga 31 Disember 2025 kami telah merekodkan agak besar angkanya 190,000 190,181 usahawan telah mendaftar secara percuma. Mereka adalah usahawan B40 dan usahawan di kalangan institusi pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi awam dan swasta. Bagi OKU pula kami telah mendaftarkan seramai 21,420 pemilik OKU ni. Pemilik ini adalah angka entiti tak maaf bukannya pemilik, maksudnya entiti. Dia boleh jadi dalam bentuk peniaga tunggal ataupun perkongsian. Jadi ini adalah 21,420 entiti yang telah berdaftar. Ini belum masuk tahun 2026 kan? Ya. Baru 31 Disember. Dan kami akan terus memantau angka-angka ini akan terus meningkat. Dan kita harap dia memberi manfaat kepada usahawan di negara kita. Okay, akhir sekali Datuk, berkaitan dengan semua inisiatif yang hebat sepanjang 2026 ini dan sudah pun diumumkan sempena ulang tahun SSM pada beberapa bulan yang lalu. Jadi bagaimana SSM dapat melihat impaknya dan menambah baik bagi inisiatif-inisiatif akan datang daripada pelaksanaan 4 inisiatif utama tahun ini? Kami fokus tadi seperti dikatakan, fokus kami adalah untuk meningkatkan pematuhan sebab kami percaya pematuhan kepada undang-undang dan meningkatkan tadbir urus mengurangkan kos pematuhan itu semua akan menjadikan usahawan-usahawan kita, usahawan yang menjaga tadbir urus itu kebanyakannya adalah usahawan yang berjaya. Apabila mereka contohnya menyediakan penyata bagi korporat bagi syarikat bila penyata keuangan disediakan mereka dapat beroperasi dengan lebih cepat, cekap. Maksudnya bank loan pun akan diberikan maksudnya maklumat mereka adalah maklumat terkini, ia akan memberi manfaat besar kepada entiti-entiti yang menjalankan perniagaan terutamanya dalam bentuk syarikat. Jadi pematuhan korporat dan tadbir urus itu kami harap akan terus meningkat dan ia akan menolong paling mudah sekali mengurangkan compound tadi dan memberikan ruang kepada mereka mematuhi, dan ini akan menyebabkan mereka boleh mematuhi tadbir urus tadi. Dan dengan tadbir urus yang baik, kami banyak data research menyatakan apabila syarikat itu mematuhi tadbir urus, ia adalah syarikat yang beroperasi dengan cekap dan mereka akan menjana lebih banyak keuntungan dan akan menjana ekonomi negara kita. Betul. Akhir sekali, kalau ialah masing-masing ni ada cara mereka untuk berurusan dengan SSM, tapi mungkin dengan pematuhan dan juga tempoh yang diberikan oleh SSM misalnya untuk PT, PB tertunggak dan PK tertunggak dan sebagainya, mungkin yang tak hantar tu bukan setahun dua, mungkin bertahun-tahun. Jadi malu pun ada, takut pun ada, takut kena compound, takut kena ke mahkamah dan sebagainya. Jadi nampaknya cara ini begitu kata pun strategik lah. Dia macam-macam, marilah kita bincang kan. Dan apa pun masalah bawa bincang dulu ke SSM, kita boleh tengok apa juga masalah kita selesaikan. Jadi adakah itu sebenarnya SSM mahukan daripada pemilik-pemilik syarikat ini? Ya, maksudnya apabila SSM mengeluarkan compound itu bukannya compound itu yang kami ingin kutip sebenarnya kami ingin mendapatkan pematuhan dan maklumat yang perlu serah simpan kenapa tak hantar itu, tak hantar sampai sini kan. Jadi kami memberikan ruang ini seluas-luasnya bagi terutamanya sektor korporat, community korporat yang syarikat itu Sdn Bhd yang SMEs PMKS itu, supaya mereka tampil kepada SSM. Jangan risau maksudnya kami berikan tempoh yang panjang 6 bulan bagi penyediaan mematuhi penyerah simpan
penyata keuangan. Ya. Betul. Dan itu kami harap Itu akan ke selalu yang selalu menjadi disambut. masalah pada pemilik syarikat entiti? Kami lihat penyata keuangan, tapi tengok data tadi kan, adalah satu kemungkinannya bagi mereka sukar untuk mereka patuhi sebab mereka kena bermula pada awal tahun. Betul. Ya. Kumpulkan, Semua invoice, transaksi semua mereka kena simpan. Itulah tadbir urus, kawalan dalaman yang perlu syarikat patuhi untuk mereka pastikan operasi yang cekap bagi pengendalian perniagaan mereka. Jadi kami ingin membantu syarikat-syarikat ini agar mereka patuh dan mencapai tadbir urus itu. Di semua pejabat SSM di seluruh negara datanglah ataupun di Kuala Lumpur je boleh. Kami bermula program itu di Kuala Lumpur dan di Shah Alam, dan kami ada paparkan nanti tarikh-tarikhnya, dan kalau tidak dapat hadir ke sesi-sesi itu, mereka boleh tampil ke mana-mana juga pejabat-pejabat negeri SSM di seluruh negara. Semua negara dia, kami boleh membantu. Betul. Akhir sekali pesanan kepada penonton Esrawani yang mungkin ada cakna dengan isu yang dibawakan oleh SSM pada malam ini dan inisiatif sepanjang 2026 untuk silakan. Okey, jadi saya mewakili SSM dengan ini menjemputlah semua pemunya syarikat tanpa syarikat, terutamanya pengarah-pengarah syarikat untuk menyertai klinik pematuhan SSM yang kami adakan tahun ini, dan menyambut inisiatif kami, dan juga selain daripada klinik tadi, klinik pematuhan juga bagi usahawan B40 pelajar-pelajar IPTA, IPTS, OKU yang ingin menceburi keusahawanan dan juga warga emas agar mereka tampil berdaftar bersama SSM, dan pendaftaran itu adalah percuma. Terima kasih Datuk Nur Azimah Abdul Aziz, Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Kita berbicara tentang inisiatif utama Suruhanjaya Syarikat Malaysia untuk 2026. Jadi segala maklumat ada di paparan laman web SSM dan juga di media sosial SSM kalau tak sempat tonton di Esrawani. Jadi semua maklumat ada, dan perkara itu amat penting dan amat menarik untuk kita ambil peluang jika ada sebarang masalah berkaitan dengan SSM dan seumpamanya. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.